Hai semua, saya dari pasukan sokongan ABS. Video ini adalah untuk mengajar anda cara melanjutkan malam tetamu dengan bayaran. Mula-mula tekan rak bilik dan pilih bilik yang ingin dilanjutkan. Sila semak semula sama ada nombor bilik dan nama tetamu adalah betul. Jika tiada ralat, tekan butang lanjutkan. Tambah tarikh sambungan dan tekan lanjutkan. Jika anda ingin menambah bayaran, tekan butang pembayaran. Kemudian tekan jenis pembayaran dan pilih jenis pembayaran yang anda mahu. Masukkan jumlahnya dan selepas itu tekan butang simpan. Ia akan memaparkan bayaran di sini. Jika anda selesai, tekan tutup. Kemudian tekan simpan untuk menyimpan dan keluar dari bilik ini. Berharap video ini membantu anda memahami cara melanjutkan malam tetamu dengan bayaran. Terima kasih.